Biang betik. Wush, binatang apa pula ni? Badan macam rusa tapi muka dia macam alien tu. Ini ialah Saiga antelope. Nama saintifik dia Saiga tatarika. Nak jumpa depa ni dekat kawasan padang terbuka di Asia Tengah sajalah. Terutamanya dekat Kazakhstan, Rusia dan Mongolia. Badan depa macam antelope biasa tapi hidung depa ni tak relax weh. Hidung besar tu sebenarnya penting untuk depa hidup dalam kawasan tu. Hidung ni berfungsi sebagai penapis udara semula jadi tau. Depa ni duduk dekat kawasan sejuk dan kering. Kalau tak tapis dulu tu mau tersumbat paru-paru. Hidung tu juga tolong depa ni bernafas masa musim sejuk tau. Bila dia seduh udara masuk, hidung tu akan panaskan udara sebelum sampai ke paru-paru. Hidung tu juga boleh detek bau mangsa dari jauh tau. Sebelum pemangsa sampai, depa dah belah dulu. Bila masuk musim mengawan, Saiga jantan guna hidung ni untuk pikat betina. Lagi panjang dan besar hidung berjuntai tu, lagi cepat dapat pasangan. Memang power no